Ini dia smartphone terbaru daripada Vivo, Vivo V50 5G. Cuba tengok warna phone ni, memang betul-betul cantik tau. Warna ni nama dia Ancora Red. Untuk tahun ni pun Vivo ada kolaborasi dengan Zeiss untuk dia punya lens kamera. So apa yang best tentang phone ni? Jom kita tengok sama-sama. First kali dia punya color memang cantik tau. Ini warna Ancora Red dan dia ada dua lagi color, Mist Purple dan Satin Black. Dan macam biasa Vivo ada kolaborasi dengan Zeiss untuk bagi bokeh effect yang memang betul-betul cantik dan unik. Untuk dia punya portrait mode kita ada triple focal length tau. Ada 23mm, 35mm dan 50mm focal length. Dengan pilihan focal length yang berbeza, kita bolehlah ambil gambar portrait ikut kesesuaian. Boleh pilih je focal length mana yang sesuai. Cuba tengok gambar portrait ni, memang betul-betul sharp dan detail tau. Kalau kita zoom dekat bahagian rambut pun boleh nampak setiap helai. Bukan setakat tu je tau, skin tone pun nampak cantik dan natural je. Kita siap boleh pilih lagi antara 7 jenis bokeh filter daripada Zeiss. Dia dah built in dalam smartphone ni. Dengan feature Aura Light memang tak ada masalah kalau nak ambil gambar yang cantik walaupun dalam pencahayaan yang mencabar ataupun pada waktu malam. Kalau nak ambil gambar ramai-ramai pun best tau, sebab dekat sini ada 50 megapixel kamera untuk group selfie. Memang best lah ambil gambar group foto dengan resolusi tinggi, boleh nampak setiap detail dengan jelas. Untuk watermark pula, dekat sini ada pelbagai jenis watermark tau, dan yang paling special sekali kita ada color adaptive border. Watermark ni memang best tau sebab dia punya border ni akan ikut color berdasarkan gambar yang kita ambil tu. Lepas tu kat sini siap ada film kamera tau untuk ambil gambar dengan gaya yang klasik dan old school. Cuba tengok gambar ni, memang nampak macam old school kan, macam ambil gambar pakai Polaroid. Siap ada live photo lagi tau yang membolehkan kita ambil gambar yang boleh gerak-gerak. Bateri dalam ni pun memang besar tau. Dekat sini ada 6000 mAh bateri siap dengan 90W flash charging. Memang best lah kalau nak pakai phone ni untuk tengok movie ataupun nak main game. Bateri dia boleh tahan sepanjang hari. Untuk ketahanan pula, Vivo V50 ni ada IP68 dan 69 water and dust resistant. Maknanya memang tak perlu risau lah kalau korang terjatuhkan phone ni dalam air. Kalau nak tengok movie dalam air pun boleh tau. Pada pendapat aku, Vivo V50 ni memang satu smartphone mid-range yang sangat best kalau korang nak pakai untuk fotografi. So macam, apa pendapat korang tentang Vivo V50 yang terbaru ni? Cuba komen kat bawah.